Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masyitah binti Muhammad Syarizan, nombor metrik 300338. Dalam video ini, kami dari kumpulan 2 akan menerangkan kanvas model perniagaan atau business model canvas bagi perniagaan kami, iaitu East Chocolah yang dijalankan di bawah bimbingan Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Imran bin Kamarudin. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan bahagian yang pertama, iaitu segmen pelanggan. Bagi segmen pelanggan, East Chocolah menumpukan perniagaan kepada pelajar yang gemarkan snack manis kerana snack manis terbukti dapat meningkatkan fokus dan membekalkan tenaga, terutamanya ketika belajar dan menyiapkan tugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amir Raziana binti Azhari, metrik nombor 314580. Jadi saya akan menerangkan tentang cadangan nilai. Cadangan nilai terbagi kepada 4, iaitu yang pertama adalah kuantiti tinggi. Kuantiti produk menjadi tinggi kerana berada dalam keadaan yang kemas dan bersih serta disimpan jauh daripada cahaya matahari bagi mengelakkan kerosakan. Yang kedua adalah kemudahan sistem pembayaran. Pembayaran yang dilakukan secara atas talian dapat memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi. Yang ketiga adalah tiada kuantiti minimum pembelian, di mana setiap pembelian tidak dihadkan dengan kuantiti yang tertentu. Dan yang keempat adalah pembungkusan yang ringkas. Pembungkusan yang ringkas dan kemas terbukti bahawa ia dapat menarik lagi minat pembeli untuk mencuba produk kami. Seterusnya, perniagaan East Chocolah telah menggunakan 2 jenis saluran, iaitu WhatsApp dan Instagram. WhatsApp digunakan untuk berhubung dengan pelanggan, manakala Instagram digunakan untuk strategi pemasaran seperti gambar yang menarik dapat menarik perhatian pelanggan untuk membelikan. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zaid Azim bin Abdul Rahim. Nombor metrik saya 297535. Seterusnya, bagi memastikan kepuasan pelanggan sentiasa diutamakan, East Chocolah menyediakan perkhidmatan pelanggan yang aktif 24 jam. Kami boleh dihubungi pada bila-bila masa melalui 2 platform utama, iaitu WhatsApp dan juga Instagram. Dengan adanya sistem sokongan tanpa henti ini, kami dapat memberikan maklum balas yang pantas serta membina hubungan yang lebih rapat dengan pelanggan kami. Di aliran hasil perniagaan East Chocolah terbahagi kepada 2 jenis, iaitu jualan langsung dan jualan tidak langsung. Jualan langsung melibatkan jualan secara bersemuka, manakala jualan tidak langsung melibatkan jualan secara atas talian. Sumber utama perniagaan East Chocolah terbahagi kepada 3 jenis, iaitu modal, sumber manusia dan juga teknologi. Modal digunakan untuk mula dan mengekalkan operasi perniagaan, manakala sumber manusia digunakan sebagai tenaga kerja seperti mempromosikan produk. Dan yang terakhir, bagi teknologi adalah menggunakan pembayaran atas talian yang dapat memudahkan proses perniagaan. Seterusnya ialah aktiviti utama. Bagi East Chocolah, aktiviti utama ialah mempromosikan produk melalui platform seperti WhatsApp dan Instagram, serta menyediakan khidmat pelanggan bagi melayan pertanyaan dan tempahan dengan lebih cepat dan mesra. Seterusnya, kejayaan East Chocolah juga didorong oleh kerjasama erat dengan rakan pembekal kami yang dipercayai. Untuk memastikan kualiti produk sentiasa pada tahap yang terbaik, kami bekerjasama dengan Al-Tauhid sebagai pembekal utama produk Tufilu kami. Manakala seterusnya King Trading yang membekalkan mix Dubai Chocolate yang kini mendapat permintaan yang paling tertinggi. Seterusnya, bagi aspek penjenamaan pula, Dr. Cetak juga bertanggungjawab untuk membekalkan stiker rasmi kami, iaitu East Chocolah. Manakala untuk set hadiah pula, kami mendapatkan bekalan bouquet lollipop daripada AHA Door Gift. Sinergi bersama pembekal-pembekal ini membolehkan kami mengekalkan konsistensi stok dan kualiti buat semua. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kos. Struktur kos terbahagi kepada 2, iaitu kos pembelian dan juga ejen penghantaran. Kos pembelian terdiri daripada kos bahan mentah dan juga kos pembungkusan, manakala ejen penghantaran adalah cas penghantaran daripada pembekal kepada penjual. Jadi di sini boleh disimpulkan bahawa East Chocolah adalah salah satu perniagaan yang sesuai dijalankan dalam persekitaran universiti kerana menawarkan produk coklat yang mampu milik, praktikal dan menarik. Walaupun kami berdepan dengan persaingan, harga yang mesra pelajar dan pembungkusan yang kemas serta kerjasama daripada ahli kumpulan menjadi kekuatan utama perniagaan ini. Oleh itu, dengan penambahbaikan yang berterusan, East Chocolah berpotensi untuk berkembang pada masa hadapan.
Sekian, terima kasih.